Hai semua, selamat datang. Bila masuk bulan Syakban, mesti kita akan dengar orang sebut-sebut pasal satu malam ni kan? Malam nisfu Syakban. Jadi dalam perkongsian kali ni, jom kita kupas sama-sama apa sebenarnya keistimewaan malam ni dan apa amalan yang patut kita buat, tapi berdasarkan sumber yang sahih. Okey, untuk kita faham betul-betul kelebihan malam ni, kita tak boleh main agak-agak. Kita kena rujuk pada sumber utama. Jadi, jom kita mulakan dengan tengok apa yang hadis sebutkan tentang malam nisfu Syakban. Inilah dia hadis yang selalu jadi rujukan utama bila kita cakap pasal kelebihan malam nisfu Syakban. Mesej dia sangat-sangat besar tau. Ada janji keampunan yang luas dari Tuhan untuk, boleh kata, hampir semua makhluknya. Cuba bayangkan, satu malam je, tapi penuh dengan rahmat dan pengampunan yang macam ni sekali. Okey, sekarang jom kita pecahkan lagi. Yang menariknya hadis tadi tu, ia sebut semua makhluknya akan diampunkan. Wah, tawaran ni memang luar biasa kan? Tapi, ada pengecualian. Ada dua golongan yang malangnya tak termasuk dalam tawaran ni. Pertama, orang yang syirik. Dan kedua, orang yang bermusuhan, yang ada hasad dengki sesama manusia. Nampak tak? Ini peringatan penting tentang betapa seriusnya hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia. Walaupun hadis tadi tu statusnya ada perbincangan, yang menariknya, ramai sangat ulama-ulama hebat sepanjang sejarah Islam tetap mengiktiraf keistimewaan malam nisfu Syakban. Maksudnya, mereka tak buang terus tau. Mereka pandang dari sudut yang lebih besar. Kenapa ya? Sebenarnya, ada seorang imam yang sangat kita kenali dan hormati. Dia senaraikan ada 5 malam yang sangat istimewa. Malam-malam ni, doa dikatakan sangat-sangat mustajab. Dan inilah dia, siapa lagi kalau bukan Imam Al-Syafi'i. Menurut beliau, salah satu daripada 5 malam yang mustajab doa tu adalah malam nisfu Syakban. Wow, bila seorang imam besar macam ni yang cakap, ia beri satu weight yang sangat kuat kan? Ia seolah-olah memberitahu kita, hey, jangan lepaskan peluang berdoa pada malam ni. Dan bukan itu je, amalan menghidupkan malam ni rupanya bukan benda baru. Seorang lagi ulama besar, Ibnu Rajab, dia ada catatkan yang para tabi'in, ni generasi selepas para sahabat Nabi tahu. Di Syam, mereka memang dah mulakan malam ni. Mereka betul-betul bersungguh-sungguh beribadah. Jadi, ini menunjukkan yang ia dah jadi satu amalan yang dihormati sejak zaman awal Islam lagi. Okey, kita dah nampak kelebihannya. Kita dah dengar pandangan ulama. Sekarang, mesti soalan paling utama dalam kepala kita ialah, okey, jadi, apa aku nak buat malam ni? Kan, ada amalan spesifik ke? Ada ritual khas ke? Inilah soalan cepu masnya. Betul tak? Perlu buat solat sunat tertentu ke? Kena baca surah sekian-sekian dengan bilangan tertentu ke? Kalau tak ada amalan khusus, kita nak buat apa? Biarkan je malam ni berlalu? Mestilah tidak. Sebaliknya, inilah peluang kita untuk all out dengan ibadah-ibadah yang umum. Apa-apa ibadah yang baik. Contohnya, banyakkan baca Al-Quran, bangun buat solat sunat macam tahajud, banyakkan berzikir, bertaubat nasuha, dan yang paling power, berdoa. Minta apa saja pada Allah. Okey, kita dah nak sampai ke penghujung. Jom kita recap balik, kita rumuskan semua poin-poin penting yang kita dah bincangkan tadi supaya kita betul-betul faham dan jelas tentang malam nisfu Syakban ni. Jadi, kalau ada 3 benda je yang anda nak ingat dari perkongsian ni, ingat 3 ni. Nombor 1, kelebihannya memang ada. Malam ni memang diakui sebagai malam keampunan Allah. Nombor 2, tiada amalan khusus, tak ada ritual spesifik dari Nabi SAW. Dan nombor 3, fokus pada ibadah umum. Manfaatkan malam ni dengan apa saja ibadah yang kita tahu, solat, zikir, doa. Simple je kan? Dan sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Kita tahu malam ni malam keampunan, satu peluang keemasan. Ingat tak salah satu yang menghalang keampunan tadi? Permusuhan. Jadi, soalannya, macam mana kita secara peribadi nak rebut peluang ni? Mungkin inilah masanya untuk kita maafkan seseorang yang dah lama kita bermasa muka? Atau mungkin inilah masanya untuk kita mula satu amalan baik yang baru? Renung-renungkan.